Beg tu dah penuh. Kau dah penuh? Kau hitam dah penuh? Tak. Tak ada dah. Telephone Z yang hitam tu bawa Okay guys. Charger. Charger apa? Tak, mana tahu ada charger ketinggalan. Okay guys, so sekarang ni selamat pagi semua. Sekarang Alamak siapa kat ni detik-detik sebelum bergerak ke UKM Bangi. So Helades la sota numine mamemo. Sekarang ni detik so perjalanan memang masa berapa lama? Tak, kau ulang ni. Ulang. Helades la sota numine mamemo. Aku tengok tu. Es elade elaso nama memo. Apa? Beg. Flag. Flag apa? Flag. Elades elaso. Jom. Jom gerak guys. Es elade elaso nama memo. Nama memo. Tak apa, ulang balik. Tak ada. Ulang balik. Tadi aku cakap nenek dia kata Mana ada? Ni aku dah tak ada. tu nenek kau kata apa? Mana aku dah tak ada. Tak, nenek dia cakap apa? Jangan bising malam-malam Kenapa? sebab dia nak tidur. Boleh je bising. Kalau dia terbangun kenapa? Hidupkan balik. Elades elaso. Aura. Oh. Penat guys, penat. Sini kita nak tolak ke UKM. Let's go. Woohoo. Ada business combat. Let's go. Woohoo. Harap menang lah. Let's go. So, let's check. Kita nak tolak. Tak lu. Semua dah pack semua barang. Barang semua dah pack. 2 kereta ni satu. Elades elaso. Semua dah siap pack. Ni sekarang nak pergi mana pula boy? Kita nak pergi balik TP Balik TP. Oh. Tak ada lah. Kita pergi business combat. Oh. Bounce. Go bounce man. Dun. Take me to church. Me like I'm a minute. You know. Kami tak kena lah. Kena lagu yang nekan lah. Lagu nekan. Kita nak hari ketiga tu kita pakai ni. Pakai JSP. Kau nampak tak ni? Tak elok. Try tanya. Danger. This moment forever. I'm feeling getting better. It's for me, it's forever. Now you're inside. Deep in like I want the moon. Kita dekat mana bos? Kan kita dekat Southville. Dengkel. Dengkil. Baru tahu Southville ni rumah dekat rumah bajet. Oh ya. Bukan rumah bajet lah, rumah yang rumah bina dia. Rumah bina dia. Mana Ri tak Ri? So sekarang sini nak buat apa? Sekarang sini gaungkan Malaysia Madani. mak kata Sirhan. Jangan pasalkan diri je kalau anda tidak mau dipasalkan. Betul. Okay. Tak, itu nak buat apa sini? Sekarang kita nak buat apa? Tak, nak buat apa sini? Apa maksud kau buat apa? Ya. Tak, kita nak buat apa sini? Makan barang kan? Makan barang, kita nak tidur. Tidur. Mana boleh tidur? Bangun. Ambush. Bangun, ambush. Okay guys, sekarang dah sampai Southville. Sekarang nak angkat barang. Kita check in bilik. Kita tengok macam mana pergerakannya. InsyaAllah. Bos buat apa ni bos? Bilik. Salah cara. Landes elaso. Muka bangun tidur. Muka bangun tidur. Mandi baju mandi. Mandi bagi lah.
Oi. Dah mau tidur. Dah mau tidur. Okay, jumpa korang kat bilik dah sampai guys. So inilah bilik line up HP Business Combat tahun ni. So bau hanya bau. Okay lah, it is good lah. Jom kita tengok bilik dia macam mana. So ini ni ruang tamu. Ni dia bau ruang tamu. Siapa mandi? Tak ada siapa mandi? Ya. Ha. Sebab bau. Bang. Ayolah kita. So ni bilik. Bilik saya dengan Afi. Yes. Bang. Bau. So ni bilik Afi dengan bau. Jap. Ni bilik Pak Bang. Bilik Pak Bang. Bilik Pak seorang Nabung. Pak dengan Zul lah. Pak dengan Zul nampak. Bilik Pak dengan Zul. Oh, dia Zul. Rekod ni balik. Kau pusing. Pusing lah. Tak jadi lah. Nama tu jawab tadi. Dia tak nak pusing. Bang. So rasanya ni bilik Abang Azal, Ufil and the gang. Waktu tidur bang. So sekarang nak rehat. Rehat lah tinggal. Ke? Nanti orang lalu tengok kita. Agak. Ni apa ni? Tu pintu pergi Ruang komunikasi ke? Waduh. Kita tarik. Asal kau nak buka ni? Buka lah. Kata nak buka. Pasal ni ruang ni lah. Pasal macam skandal kan. Dia dah tempat perempuan simpanan. What the hell? Oh, ni bila aircon lah. Tarik. Kawan ni kan? Sorry. Cakap ada duit ke nak gana ni? Assalamualaikum. Ada aku nak pergi beli kasut sebab korban. Beli kasut dengan ambil Geng Hafiz dengan Pak Al pergi beli kasut. Tak habis-habis dia pergi ke Sabah. Saya konten tunjuk lubang hidung. Saya Abang Nazal dengan Adil pergi stiker. So korang tu awak lah. itu tu orang nak bang. Sekarang nak pergi sana ETA sampai dalam pukul 4 macam tu. Buat delivery sini. Bawa ni tak? Bawa yang wetlands punya tak? Tak tahu kenapa? Ada tak tu? Tak. Tak ada. Buns tu. Pasal nak bawa alien? Sebab kalau wetlands tu dia lagi sesuai tau. Dia tu blok. Jadi Ada. sebab kalau tak dekat sangat tu. Serius. Ni. Jangan dekat-dekat. Sini lah. Tapi kalau wetlands tu ni nampak jauh sikit. Tak sebab kau bans. Atau aku pegang tu macam Tengok apa? Sebab kau bans. Anu SK sini kembangan nak ambil apa? ambil mesin baru. Baik, mesin baru. Salam sebelah. So kita kat sini kembangan. Kita kat sini kembangan untuk apa? Untuk ambil wall sticker. Tidur ngantuk. So guys, barang dah dapat. Tapi isu dia lagi besar daripada tu sebenarnya. Barang ni tak boleh digunakan sebab tak ada dinding. So hanya mampu berseling kepada Hafiz saja. I love you so. I cannot take my wings and leave you behind. This feeling, oh, and I know, and I made up my mind. Now you feel what I felt when you shattered my soul. You're a fool and I'm a fool. Ada isu. Oh, yang ni. Tempat paling biasa pada
saya waktu sekolah rendah. SMO Bookstore. Bukan. Apa nama? Aku tak pernah. Pustaka Rakyat. Wah, aku tak, kalau kat Terengganu panggil apa? Pustaka Seri Intan. Gila tak gila pun? Jumpa tu? Apa yang dicari tu? Jumpa? Apa ni? Apa ni? Tak bukan. 3 5 500 bagi 60. 500 bagi 60. Tak boleh. Boleh 83 9 dah dulu. 18. So nak 18 keping. Ni. Goi lah takut 18 keping. So ini penyelamat bumi kita. Ni. Tak. Oh, nak atas bawah. Panjang sangat benda tu? 2.5 meter. Oh, so guys, korang nak tahu inilah penyelamat sebenarnya. Nanti kita just lekat. Tapi nak angkatnya kat mana? Angkat juga je. Just macam ni. Tahu apa tu? Saya nak dirikan dia. 18. Sekarang ada 3. Lagi 15. Macam mana nak mendirikan dia? Bosku. Tak boleh hantar. Kita panggil Pak An. Misal kita beli tu, kita solve dia Supply. Dia supply dulu. Baru kita. Nak pergi transport tu, itu next problem. Macam mana nak mendirikan dia? Itu next kita problem. Buatlah dia punya kaki segitiga. Next problem. Tak, next solution. Next problem. Kita engineer. Every problem need to be solved. So yeah. Nah, Maris. Gila. Okay. Lebar kaki. Katalah agak-agak kalau tinggi kan 20 cm. So 20 cm, kalau kita nak buat triangle, dia boleh 2. Dia kan jadi square kan, betul tak? Okay. So 20 tinggi berapa? 20 tu ni lebar. So nak tahu tinggi. Tinggi agak-agak cukup. Agak-agak aku rasa tinggi 30. Dah. Tak boleh kena tinggi tak? 50. So boleh cakap separuh lah binatang. Benda ni berapa? Benda ni 90. 90 bagi 2 45. Kita ambil 45 lah. So maksudnya 45. Ni boleh, satu kotak ni boleh buat apa kaki? 45 tadi kita nak ambil 20. Berapa? 20. Lebar ni berapa? 60. So 3. So kita boleh dapat 3 darab. Uish, banyak dia tu. 3. Tu banyak dia. Ada 11 je. Ada 11 je. Satu poster je ni. 8. Cukup je. Serius. So yang ni ambil 2 je lah. Tak boleh. Tak, sebab dia tak cukup, dia tak cukup lebar. Oh yeah. Okay, jom. Okay. So, jap. Sekarang ni adakah, tapi crazy kan sebab ni dia ringan. So, apa yang kita nak, angin confirm ada. So, engineer lagi. Dalam Tapi dalam Dewan kan? Dewan ada angin kan? Tapi tak adalah. Orang lalu pun aku rasa dah effect dah. Letaklah lidi dalam. Apa yang nak beratkan dia kat bawah? Pucuk lidi. Kelih. Tanah liat. Kelih. Play doh. Doa ada jual. Ada. Pustaka Rakyat apa yang tak ada. Betul tak? Sorry. Aku tak pernah pergi Pustaka Rakyat. Aku tak tahu Pustaka Rakyat ni macam mana. My bad tu. Program misi dah selesai. Dah tahu apa solusi ya. Ini solusinya. Nantikan apa tu? Nantikan solusi kami di sana. Ni besok. Besok. So agak lama proses dia. Gila tak gila. Gila tak gila. Ni orang kata engineering ke bu? Engineering kata. Jadi nama dia UTP in me boss. 10 je lah. 1 2. Oh sudah. Saya kira. Okay guys, so
Inilah apa yang akan dibeli. Okay. Teka total damage yang kat sini. Apa? Teka. Total damage. Okay, teka. $1,002. $1,002. RM3. Ya? RM3. Red. Siapa paling dekat RM1,000 booth terbaik dia punya. Aku bidik. 108. Aku. Okay. Prediction 300 setengah. 300 ni. Yang juga harga wajing tu. Okay. Terus aku nak tukar. Bawa apa? Sebab beli bateri ni dengan semua ni. Ni berapa satu kili? RM3. RM3. Nah. Paku lah. 150. Okay. Boy hitam apa? Ni ada dua lah. Dua. Satu. Lama macam saat jauh je aku. Macam lari je aku. Tadi aku kata apa? 150. Ni bawah. Oh ni. Dua. Tak apa. Alah jauh. Aku jauh. Bos bayar. Bos, bayar bos. Bos bayar. Kan tak ada duit ni. Dah. Boleh bayar guna apa QR tak boleh? Ya, menang bu. Kau sebut apa? 350. Aku jauh lah. No, kalah guys. Tak nampak lagi tak keluar kalah. What a utter defeat for me. So guys, saya disidai selama agak lama lah ni, to be honest. Tapi tak apa lah, walaupun phone dah mati kan. Tapi orang kata, you're my downfall, you're my need, my worst perfection, my red meaning. Kena angkat semua segala-gala. Ui, basah tu. Angkatlah segala-gala barang ni. Tu tak tak nampak. Dia tak nampak. Okay, press. Abang Gafi. Galeri belakang ni. So sekarang ni sekarang ni metal kita akan memang engineering tau. Kita akan Cocokkan dengan lidi. Cocokkan lidi. Itu sebagai dua foundation lah untuk kita buat connection ni. Yang 20 gam lah. Betul 20 gam. Susul dulu. Susul? Tak reti lah. Dapatkan Oh. Tu ambil yang nipis. Itu yang nipis kan? Itu yang nipis. Ya, so R&D lah. Engineering, here we go. Inilah apabila engineering membuat kerja nampak gayanya abu. Ini ke orang kata engineer tu? yes. Engineer. Assalamualaikum engineer. Assalamualaikum engineer. Itu dah ada di dalam tu. Wow, memang engineer betul. Hello engineer, yang sana. Assalamualaikum. Engineer. Wah, salam sikit tak? So guys, after tadi set up pukul 8 lebih. Sekarang dah pukul nak pukul 11 lah. So basically set up dia macam ni guys, nampak. Oh my god. Yes. Ni sekarang dah buat anak gajah besar ni. So dia letakkan nampak ni. Ekonomi apa kata? Belakang tu kan, kursi tu kita letak belakang. Tak payah duduk lah. Dia. Kursi tu letak belakang buat macam podcast. Tu. Duduk kursi tu buat macam podcast. Tapi saja tak nak duduk. Tak payah. Dia kau. Tak payah duduk. Presenter. Tak payah duduk. Presenter. So inilah nama menyesuaikan diri. Set up jom. Hello. Hafi. Hello. So welcome to my paradise. Zul. Suruh ni Pan nyanyi apa Pan? Mana.
Minum-minum. Okay, so sekarang ni Abu tengah, so kita nak set up, nak letak kamera dekat mesin baru, or we call it anak gajah. Okay, so ini adalah anak gajah baru yang portrait, anak baru kita. So ini adalah orang kata mesin baru lah, yang kita akan gunakan untuk set up selepas ini. Jadi InsyaAllah kita akan ada setup yang baru. Ni ada setup baru, setup yang lebih clean. Everything in here. Okay, sistem semua dalam ni, printer dalam ni, kamera kat atas ni, lighting kat sini, screen kat sini, bayar kat sini. Oh, gempak. This is our both setup. Okay, both setup. Ini macam art gallery lah. Okay, belakang pun, belakang ni, yes. So ni adalah deck. Tetapi ia juga merupakan langkah strategik untuk memodernkan ekosistem ekonomi negara. Saya yakin bahawa usaha ini akan memberi manfaat besar. Ni dewan dia guys. Bukan sahaja Paruh. kepada komuniti perniagaan. Pak An, ni kamera dah jumpa. Phone aku mati tu. Ya guys. Ya Allah. Ha, okay, so ni dah siap setup. Kalau tak putus, Siap setup. Sekarang nak balik guys. Sekarang dah nak balik. Sekarang nak balik lah. Tinggal balik lah. Sekarang dah nak balik lah. Penat. tak makan lagi. Oh, engkau tak makan lagi. Aku dah makan coy. So inilah kita punya photo booth kios. Nampak ni. Macam mana dia ni ah? Macam mana dia? Oh, jangan jatuh. Shut up. No. Tak buang je kereta kau. Kenapa barang kereta aku? Kereta kau sesuai. Sesuai untuk betul. Nampak ni guys, sampah banyak tu. Kita simpan je dalam kereta Pak An. Biar dia jadi semua. Biar dia hancur. Sini semua lorong Ipsum. Cuba yang sini semua lorong Ipsum kan. Keluar-keluar. Terkejut juga sebenarnya. Contoh kan, Hafiz Alasan yang lorong Ipsum punya. Habis lah kita. Habis. Misi-visi lorong Ipsum. Gila. Oh, itu bawah belakang. Bawah, yang merah. Okay guys, so sekarang kita orang nak balik. Pergi makan dulu kot. Tu Idau. Wah. Siapa kata kita ni engineer. Ini Desan. Bajet nanti boleh tengok dalam video berapa Bajet. Setakat rakyat. Bajet. Jadi kita ada main teka-teki. So nantikan dalam video. Bajet sedih tu. Bajet kita sedih tu. Kita main teka-teki. Kita santai lah. Kita habiskan untuk Memang kena tu kau. Sebab kau sampah. Kau buat sampah. Memang kena lah. Fi. Oh Bang Fi. Ya. Bang Sul. Ya Bang Sul. Bang Sul. Terima kasih ya Bang Sul. Nasi goreng Pattaya. Ada? Sekarang ni kita kat Mama. Kat Mama Southville. Semua tengah makan-makan. Semua lapar, muka-muka barai. Aku busy. Mamat ni tak pernah lapar, tak pernah barai. Kerja makan udah. Weh, santai sikit. Hantar sikit. Aku buat segala-galanya. Sekali-kalinya. Makan-makan pun ada time limit ke? Ada time limit tak? 12 suku kena naik. Lepas suka naik sebab apa? Nak Lepas tu kena mandi, segar-segar, final brief. Dengar. Suruh dia brief. Esok juga masuk baju. Malam ni gosok baju. Malam ni masuk baju. Baru tidur. Aku tengok ada aku dah bagi timeline. So itulah kehidupan. Dengan barai lah, sebenarnya penat lah. Tapi tak apa. Semoga insyaAllah penat lelah ni dibalas. Okay. So lepas ni kita akan naik siap-siap dan praktis untuk presentation esok di Business Combat di Purwokerto. Ciao.
So guys, dah habis makan. sabun tak ada So Korang apa? sabun. Kau buat sabun kan? Orang yang ada akal Tak Nazan beli dia kata. Ya, Patut sekarang nak masuk macam mana? agak. Kat dengan dia tu. Tengok dia boleh masuk. Pahan nak. Okay, so sekarang dah habis Pak makan. ni Penat. Aku pelik kat asal diorang bagi sampai sana. Nak Datang nak masuk tidur, sini. tidur. Macam apa? Barainya. Masa macam ni. So macam ni DJI. Oh DJI. Oh DJI. Atau macam ni. No. Okay guys. Dah sampai guys. Sekarang dah pukul. What time is it It's 12:43. So sekarang balik. Nak final briefing. Lepas tu rehat lah, tidur lah untuk esok. But esok is the day. It's the day of the day. So see you guys tomorrow. Good morning Abu. What's up? Good morning Bu. Balik. Apa Bu? Sekarang apa? Oh 3 pagi. Sekarang 3 pagi guys. So sekarang dah pukul 6 pagi, 6.30. Hafiz Abdul Abidi Rejab sedang membuat rambut. Kita sebenarnya. Dah siap. Lambat. Zul tengah bersiap. Aku pun dah siap. So sekarang kita tengah siap-siap pakai baju semua sebelum pergi berperang di la sultan numine mameno. So kita Nazan tengah FYP I wasn't a light that's shining in your movie. So jumpa dekat sana after this So guys, update lepas habis business combat apa jadi? Ready. Juri kata kita bagus. Tapi tu lah saya memang. It's basically okay je sebenarnya. Cuma we came to what we expected lah. Dia based on basically innovation. Tapi santai tak apa. Ni namanya belajar. Galan itu adalah salah satu dari beberapa berjalan. So kita semua dah penat. Tapi semua orang yang menerangkan semua tu Abang Nazan dengan Lutfi je. Sebab lain semua dah penat barai lah. Balik nak tidur lah. So kita jumpa dekat bilik lah semua guys. Okay guys, update. Baru habis business combat untuk hari ni. Suka hati aku lah. Doakan kami. Dah. So guys, sekarang tengah kemas. Penat. Pinat. Bateri nak habis. Bagi pengalaman hari ni lah. Pengalaman hari ini actually good. Banyak benda baru yang dipelajari. Contoh? Banyak member baru yang dijumpai. Contoh? Banyak baru. Wow. Semua. So far so good. All good. All great. Okay, so basically kita semua lapar guys. Semua seorang je lapar ini. Lapar coy. Makan coy. Hello guys. So kita dah selesai day 1 of business combat. Congratulations untuk peserta presenter. Okay. So alhamdulillah hari ni berjalan dengan baik. Tiba-tiba tak tahu dia nak bawa Wolf ni gimana. Ya. Serius lah. Real no fakir lah.
Honda Riano Paki. Dia nak pakai lah. Saya. Macam ni? Tak tahu lah, bos buat kerja gila tak? Bos buat kerja gila guys. Tiba nak letak ni. Dia terus jadi sampai untuk event SSM ni. Anak gajah. Oh. Kita masuk dia orang dia. Tanya balik mana? Aku tak suka kan. Itu bos tanya ni. Sistem apa? Tiba letak depan tu. Yang kau cakap tadi apa? Yang dia main-main. Okay. So Ish, orang tak sempat tu tengok booth. Ada booth yang gempak-gempak tu. Ni booth cantik ni. Mantap ni. Dak bagus ni. Pun semangat. Ni pun macam photo booth juga basically. Tapi yang powernya diorang buat software tu sendiri. Oh power lah. Kita orang HP beli je. Kamera dia, screen dia, dia letak iPad kat situ. Lepas tu ni group UMK. Power tu group ni. Okay. So Dah aku dah penat lah. Dah pagi kat sini 7 pagi, sorry, pukul 6.30 pagi tadi bangun. Sekarang dah pukul 6.30 petang. Okay, so kita pun nak balik, nak relax. Okay, so I think that's all. Jumpa korang mungkin malam ni, mungkin esok. Ciao. Hello guys, this is day 3 of second day of the event lah. Sekarang semua dah yang gitu. Semua dah I can move on babe no. So sekarang tengah hantar kunci tu di sana. Nak ambil motor. Baik Rozo naik motor. Nanti kau naik motor kan, kau jerit tu kan. Kau nak biar juri tu macam, kenapa you jerit-jerit atas tu? You menang motor ke? Sebab saya bumi. Sebab saya bumi. Saya motor hari ni. Menang motor hari ni. Lagi situ bawa. Lagi jam dalam media. Lagi Tak ada ni ke? So guys, hari ni saya akan melepaskan tangan saya kepada Mama Apep. So Apep, dua tanggungjawab baru guys. Apep, kau dah tanggungjawab bertambah 5 bulan ni. buat vlog. So kau tugas kau buat. So bateri memang banyak ni ya. Sebab tak charge. Dah. Teng. Okay guys, walaupun sesat sikit hari ni. Okay, sedangkan hari ni vlog ni akan bertukar pada tangan saya. Saya akan membuat ikut hati. Mak. Tak ada sini, nanti nak. Apa? Tak nak main kat ni apa kat dia? Wow. Lipat kat lain, Cak. duduk dekat PA sistem belakang. Dah aku cuba. Okay guys. Sihat. Test. Apa tu Cak? Sini kan? Semua dah ada bateri kan? Di atas. Pano. Pilih sini. Guys, Tengah setup QR. So hari ni photo booth berbayar ya, siapa-siapa yang datang. Jadi Go. korang ambil gambar dulu. Lepas korang set ambil gambar, saya akan buka QR untuk korang bayar. Yes. Dan Hari tak ni datang semalam. tu lah, rugi tu semalam. Orang suruh datang semalam tak Hari ni kena nak. bayar. Kan. Satu strip RM10 habis. Sayang lah.
Bawa enggak? Mana? Laut dah nak tu, laut dah nak. Kau duduk depan Dewan. Tak. Ni kau pergi depan sikit. Kau kat ni. Kau kat ni. Saya boleh dia atas. Aku nak pergi. Kali hitam lah. Ni macam baju SS ni. Dia tu terplan nanti kau kalau menang dia buat promote semua. SOX buat promote mana nak belah tak boleh. Sirat lagi ya tapi lah. Sihan production. Aku nak sirat lagi sikit lagi. Aduh. Fek jangan. Podcast. Saya dapat dia. Datang kan. Pergi Arok. Masuk. Masa dia kata tunggu dengan dia. Comel. Ini comel. Ini comel. Satu. Bos. Pak An buat sale, Pak An buat sale. Terima kasih. Ini comel. Last one last one. Tu pergi. Last one. Vlog. Tahu nak cakap apa. Takkan dia buat vlog lah. Okay, topik dia. Aha. Ni adalah wakil dari UKM. Ambai sikit. Assalamualaikum. So, perkenal sikit. My name is Kai Khairul Kamaruzaman daripada UKM. And so aku pun tak tahu aku buat apa kat sini. Macam Tak tahu kena tarik masuk vokal lah. kena tarik tiba-tiba masuk. And aku rasa macam this would be a very kacip moment for us. Wah. Dia nak cewek moderator bukan Manazan lah. Kalau tak dia tak kacik lah, dia jadi profesional lah. Okay, hi guys, saya founder Mac Digital. Hari ni bersama dengan kamera daripada tim UTP kan, Helayan Portrait. Okay, jadi kami akan buat sedikit vlogging lah. Betul. So sama kita ni layout podcast ni orang. Kita boleh tengok Layout podcast. dia punya ni portrait. Oh. Yang daripada Zoom baru ni. Ada 4 port. So boleh dapat target lah. Okay. Untuk pengetahuan semua orang, Helayan Portrait sekarang ni baru sahaja mempunyai booth, iaitu booth gambar baru sangat-sangat ni. Okay, jadi untuk siapa-siapa yang berminat, booth mereka ni satu gambar hanya RM10 sahaja guys. Kita boleh tengok dekat dia punya photo booth. Ya. Booth mereka baru sampai daripada China berapa hari lepas? Ni 2 hari lepas baru sampai daripada China guys. on time, maksudnya dia punya deliver bagus lah. Jadi untuk mana yang terlepas semalam, mereka buat photo booth free, tapi hari ni berbayar lah. Okay. Sorry. Close. Hang blackmail aku. Cakap je. Saya rakan masjid. No. Aku benci rakan masjid. So guys, this is the end of the event. Walaupun kalah tapi all well, dapat kita tak kalah. Ya doh. Kita dapat networking, dapat belajar how to talk to people, belajar how to promote our business. Many things lah, good advice, good friends, good networking. But it's okay lah. Bro, see you guys on our next vlog. Apa virtual? Hello guys, it's a wrap. Dah bungkus. Mana ni? Pak ni tim-tim yang rajin. Iban. Ni tim makan. Orang buat ni, kau makan dah kau jawab kau. Abu rajin lah, Abu rajin.
So kita nak bungkus lah. Nak balik UTP guys. Dah kosong. Kosong. Ya kita orang je. Banyak sampah ni nak bawa. Okay. Jadi InsyaAllah jumpa lagi anda semua di masa hadapan. Kalau kami ada jam pertandingan lagi, kita buat vlog lagi. Okay. Ciao. Motor damage. Mana motor kan? Motor kena hebat dengan Amoy. Hebat dengan Amoy. Ada Amoy hebat motor. Bas lah. Bang. Sian. Ya bang. Kau kena lagi banyak. Saya baru kena 2 kali. Kau dah kena 3.